wabarakatuh. Bersama saya Fakihah Amila Zakira, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Pada hari ini 25/3/2025, Sekolah Menengah Agama Marang telah mengadakan program Iftar Jama'i di Dewan Al-Hikmah. Siapa je yang hadir? Nak tahu siapa yang hadir? Yang hadir ialah PIBG, PIBKS, alumni, PPD dan semua ibu bapa kepada penghuni asrama Baitul Najah. Nak tahu apa yang meriah? Jom bersama-sama kita saksikan. PIBKS. Jadi mana-mana juga kita dari sebagai utamanya pada bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang mulia. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Akak Juliana Atikah, kakak kepada Sekolah Menengah Agama Marang. Apakah perasaan anda menyambut iftar bersama-sama kita pada hari ini? Alhamdulillah, pertama kali saya datang kat sekolah ni. Best dan meriah sebab ramai tetamu yang hadir. Semoga sekolah ini dapat lagi membuat aktiviti macam ni untuk mengeratkan silaturahim. Itu saja. Alhamdulillah, setakat itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تمام وبتجمعنا حاجات. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita. Pada hari ini saya berharap dengan semua yang hadir pada hari ini dapat mengeratkan silaturahim sesama kita. Saya Khairisa binti Adum bin Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah, saluran penjana informasi anda. Pada siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye bye.